tengok Kak Namu masak rendang. Hari ni Kak Namu cuba buat rendang Minang lah ni. Rendang ala-ala Minang. Kak Namu belajar dengan jiran lah ni. Si awak boleh buat ni, sedap sengerti kalau rendang Minang ni. Anak-anak suka sangat. Okey, tengok bebek dia ni. Kita ada bawang merah, bawang putih, lengkuas, halia, buah pala. Lepas tu kita ada cili kering, segar. Biji ketumbar dan ada 2 sudu. Okey, kita blend lah. Bebek tadi dah kita halus lah, kita blend. Lepas tu kita tumis lah dalam minyak panas deh, si awak deh. Lepas tu tak payah tunggu pecah minyak pun tak apa. Kita boleh buah ayam kita. Okey. Ayam Kak Namu guna 3 ekor dia, ayam pecing 3 ekor. Tak besar mana ayam ni. Tengok telur dia. Ada telur lagi si awak. Boleh makan telur tu lembut dah. Lepas tu kita gaul-gaul si awak deh. Lepas tu kita masuklah sate. Kak Namu guna sate ni dalam sekilo lebih lah. Sekilo lebih lah sate pekat. Lepas tu Kak Namu tambah air lah. Kalau ikut ke ayam pecing ni kerah ni si awak. Kena berubah banyak air. Gitu sebab ayam pecing dia. Yelah mak adalah ayam tua. Okey, kerah sikit lah. Lepas tu Kak Namu masuk serbuk kunyit. Sebab tadi lupa nak blend kunyit. Okey, kita berserbuk pun tak apalah. Serbuk kunyit pun sedap juga. Lepas tu inilah resepi Kak Namu derhaka sikit resepi rendang ni. Kak Namu bernis kalau ikut ke orang Minang ni tak bernis dia manis daripada sate dah. Tapi madai kita di Kelantan bernis lah sikit sebab suka manis sikit dan bukan manis kuat. Okey, si awak mana tak saya bubuh lah. Maaf deh, gira-gira saya Minang tu deh. Tadi Kak Namu buh garai lah. Lepas ni saya tu buh garai, buh sebut perasa sikit. Tengok kan comel. Ni kita bubuh daun kunyit dengan daun 50. Kita racik halu. Kita gunting halu-halu lah. Comel si awak dah. Okey, selamat mencuba deh. Ni rendang Minang ni sedapnya. Makan dengan lemeh, nasi impit, dengan lontong ke apa. Macam-macam lah boleh makan. Dengan nasi panas pun sedap. Okey, selamat mencuba si awak deh. Buatlah menu raya haji. Okey, selamat mencuba.